Assalamualaikum, nama saya Yusof. Saya dah berusia 64 tahun. Saya mengenali Lintau ni semasa kecil lagi. Darjah 5, darjah 6, peringkat 1 macam tu. Satu hari mak saya bacakan ada satu artikel mengenai Lintau di Kampar. Itu menguatkan lagi lah azam saya nak belajar Lintau tu. Rumah saya dekat berhantaran juga dengan Batu Berangkai tu. Jadi kadang-kadang kita orang mandi waterfall tu, kita turun. Saya pernah pergi masuk dengan gelanggang asal tu untuk saja-saja nak bersilat lah kononnya. Walaupun tak boleh lah kan, ikutnya saya bukan ahli. Sampai situ sekali minat nak belajar tu. Kemudian kita pindah ke Taman Sentosa tahun 75, 74. Apabila tahun 74 tu saya berjumpa dengan ada jiran saya tu, Pak Hitam nama dia. Dia memang ada main silat, pergi ke Batu Berangkai. Kemudian saya pun, bila saya dapat tahu, saya pun nak join lah. Kami belajar bukan di gelanggang, kami belajar di rumah Abarit, arwah Abarit di atas tu. Lepas tu kita turun ke bawah yang gelanggang tu, maksud saya. Yang ajar tu bermula saya ingat di Abang Zena. Tapi tenaga pengajarnya Abang Zena, Abang Arif, arwah Pak Din, Pak Iya, Yuk Saha, Pendi, Kama, Amy, dengan diorang, pasal diorang daripada Taman Sentosa, jadi kami dapat lebih konsisten train lah. Langkah tu dalam keempat tu pun dalam 2-3 hari. Lepas tu belajar buah 16. Masa tu ada 16 buah aja, tak ada banyak. Lepas tu sparring. Lepas sparring tu sampai tamat dah sparring aja. Sparring lah. Kalau ada 4 pasang, 5 pasang, lepas tu kadang rotate lah. Dan saya ingat saya tingkatan 4, tingkatan 5. Saya tamat pada tingkatan 5. 77 saya tamat. Guru masa tu ramai. Pada saya lah, saya lebih suka dengan arwah Yuk Saha. Dia macam garang juga, tapi saya boleh terima lah. Yang lain tu saya rasa macam agak keras sikit lah. Tarik kan, cara dia tackle kita nak ajar tu pun kita pun suka, seronok tapi saya lebih suka Lintau lagi. Walaupun dia banyak seni, dia sebenarnya banyak seni. Tapi dia kalau dalam sini tu dia ada ibu dia kan. Ibu maksudnya yang tough tu lah. Dia ada tu.